Pertama semua, orang yang tidak diangkat amalannya, walaupun sejengkal daripada kepalanya dan semua, ialah orang yang menjadi ketua kepada sesuatu kaum dan semua, tetapi kaum membencikannya. Imam ataupun pemerintah yang melakukan zalim ke atas rakyatnya dan semua, dan rakyat membencikannya dan semua, maka orang ni dan semua amalannya tidak diangkat oleh oleh malaikat kepada Allah Ta'ala, walaupun sejengkal daripada kepalanya. Okay, yang kedua dan semua, orang yang kedua yang amalan tidak diangkat walaupun sejengkal daripada kepalanya, itu siapa dan semua? Isteri yang tidur sementara suami yang sedang marah kepadanya. Yang ketiga dan semua, memutuskan dua saudara yang saling mendiamkan diri, itu memutuskan silaturahim. Kita memutuskan silaturahim antara kita antara dua saudara, adik beradik, bapa saudara, mak saudara, datuk nenek kita bergaduh, kita tak bersilaturahim, kita memutus silaturahim. Maka tuan semua, orang macam ni, orang yang memutus silaturahim tuan semua, amalan tidak diangkat oleh Allah Ta'ala.